Apakah hukum solat laju sah atau tidak? Laju pun sah, slow perlahan pun sah. Syaratnya tunaikan rukun dan syarat. Rukun semayang jangan tinggal, syarat sah jangan abai. Faham? Jadi kalau kau mengabaikan rukun atau mengabaikan syarat sah, semayang perlahan pun tidak sah. Semayang laju tapi ada syarat sahnya, cukup sah semayang. Dan Nabi laju ke perlahan, sederhana. Khairul umuri awsatuha, Nabi tak cakap saja, Nabi amalkan. Sebaik-baik pekerjaan sedang-sedang sederhana. Jadi kata ulama, Nabi tidak laju, tidak perlahan. Lepas tu Nabi baca Fatihah, baca surah murattal, bacaan yang sebutir-sebutir saja. Faham? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagunya gitu je. Faham? Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Gitu Nabi baca. Kita baca panjang, ada orang panjang. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi. Ada berakhir taranum tak? Tidak haram, tapi Nabi baca murattal. Okey. Jadi kalaulah laju hak ramai ni, hak ramai laju tu tidak sah. Tadi kau dah laju tak mesti tidak sah, biar cukup rukun syarat. Tapi ramai orang awam ni lajunya tidak sah. Kenapa? Kerana meninggalkan tamak-ninah. Seorang laki-laki dia semayang, habis semayang ditengok Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Kum farji' fa innaka lam tusalli. Bangun, ulangi semayang, semayang kamu tadi tidak dikira. 3 kali dia semayang, 3 kali Nabi kata kum farji' fa innaka lam tusalli. Bangun, ulang semula, semayang kamu tadi tidak dikira. Dia pun serenda, minta maaf ya Rasulullah, takat ni yang saya tahu tentang salat, apa yang tidak tak betul tolong beritahu. Nabi kata, lepas dah kamu membaca dalam qiyam, summarka, kemudian summa, lepas daripada itu barulah kamu rakaat. Tapi bukan rakaat macam tadi, hatta tatma'inna raki'a, sampai tamak-ninah kamu diam dalam rakaat. Summarfa, lepas tamak-ninah summa, kemudian lepas dari itu summa irfa, baru boleh angkat kepala. Hatta tatma'inna mu'tadila, sampai tamak-ninah pula dalam i'tidal. Dah tamak-ninah dalam i'tidal, summasjud, barulah kamu turun sujud. Hatta tatma'inna sajida, sampai kamu tamak-ninah pula diam anggota 7 bertulang dalam sujud. Summarfa hatta tatma'inna jalisa, kemudian baru boleh bangun tamak-ninah sampai di dalam barulah betul. Tadi laju tadi tidak sah. Tu zaman Nabi lajunya tidak sah. Padahal zaman Nabi zaman paling berkat, zaman paling banyak turun malaikat ke bumi, zaman paling banyak turun rahmat, zaman turun wahyu, zaman yang paling mulia, zaman yang paling hebat. Zaman Nabi tak mengaji punya pasal, tak sah semayang dia. Apatah lagi kita zaman paling suai. Faham? Kita duduk zaman mana? Zaman Nabi kata sayakunu 'alan nas sanawatun khadda'at. Ni zaman dia akan berlaku pada manusia zaman yang penuh kacau bilau. Orang-orang fasik, orang pakak puji belaka, ulama tok guru, orang kutuk belaka. Orang ngajar dia kata tunggang agama. Orang-orang ahli maksiat dianggap sebagai pejuang, orang hebat dan sebagainya. Ini zaman kacau bilau. Yukazzabu fiha sadiq, yusaddaqu fiha kadhib. Zaman kita orang pembohong dikatakan betul, betul. Orang cakap benar, pelawak. Betul tak? Ni kita duduk zaman paling kacau bilau, paling suai, dak mengaji pula. Lagilah dak betul semayang kita. Hak zaman Nabi pun dak sah mayang kerana laju. Nampak? Nabi kan banyak pesan, la tujzi'u salatun la yuqimur rajulu sulbahu birruku' wassujud. Tidak sah semayang seorang laki-laki yang tidak sujud dan rokok sampai betul belakangnya. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak jadi. Begitukah Fatihah turun daripada langit tu? Kata Imam Nawawi, kena baca ayat Quran macam turun dari langit. Turun hamzah, turun kaf. Nah, tu kita dak sah dah kalau kono Bismillahirrahmanirrahim dalin. Nampak tak? Tengok dalam TikTok, pening kepala bismillah dalin dah. Dah mana iyyaka na'budu, mana maliki yaumiddin. Faham? Ni bid'atun dalalatun. Bid'ah sesat habis. Dah. Soalan seterusnya. Jadi ingat, kalau kita jadi imam, jangan laju sangat. Bukan laju saja, jangan lambat sangat. Lambat pun Nabi tak suka, laju pun Nabi tak suka. Nabi kata iza salla'adukum 'alan nas faqaffif. Jelas lagi, bila kamu menjadi imam kepada manusia, faqaffif, maka ringankanlah. Betul tak? Ada yang baca panjang sangat. Tak boleh sampai baca Mayang Isa, baca surah Al-Baqarah. Budak-budak balik mak kita taubat dah tak ciki dah sejik. 3 je tak habis. Taubat tu budak tu taubat nasuha, tak pergi sejik. Nah,